Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Puan Nur Sajila, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Cepaka. Ingin menjemput semua warga sekolah, murid, guru dan ibu bapa untuk sama-sama menyertai program Jom Baca 10 minit pada 23 April 2025 tepat jam 11 pagi. Membaca ialah jambatan ilmu. Melalui pembacaan, anak-anak kita dapat menerka dunia, memperluas kosakata dan membentuk pemikiran yang kreatif dan kritis. Program ini bukan sekadar kempen membaca tetapi satu usaha berterusan dan bersama untuk memupuk budaya membaca dan menjadikan membaca sebagai satu amalan harian. Kami menggalakkan semua ibu bapa untuk turut serta dalam membaca bersama dengan anak-anak walaupun 10 minit. Sokongan anda mampu mencetus minat membaca dalam diri mereka. Jangan lupa tarikh kramat 23 April jam 11 pagi untuk sama-sama kita membaca. Semoga program ini menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Sekian, terima kasih. Jom bersama-sama membaca dalam program 10 minit membaca.